Dari berita utama, 219 keluarga mangsa kebakaran paip gas di Putra Heights menerima sumbangan RM5,000 daripada Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri Pahang berusaha menotakkan miskin tegar. Pemantauan dan penyaluran bantuan dilaksanakan melalui platform mesyuarat jawatankuasa Fokus Group Kesejahteraan Rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Razlan Zaini dalam berita ICU JPM 2025. 219 keluarga mangsa kebakaran paip gas di Putra Heights menerima sumbangan RM5,000 daripada Kerajaan Persekutuan. Bantuan tersebut telah disampaikan menerusi Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Azman Abidin dalam satu majlis penyerahan yang berlangsung di Dewan Masyarakat Bukit Lancung, Subang Jaya. Menurut beliau, secara keseluruhan, sejumlah RM1.4 juta telah disalurkan melalui peruntukan khas Perdana Menteri serta sumbangan daripada syarikat Petronas khusus kepada mangsa yang terkesan akibat insiden tragik tersebut. Tragedi kebakaran paip gas di Putra Heights yang berlaku pada hari raya kedua itu mengakibatkan 81 rumah musnah sepenuhnya dengan kerosakan struktur melebihi 40%, manakala 81 rumah lagi mengalami kerosakan separa, 57 rumah terkesan tanpa terbakar dan 218 rumah tidak terjejas. Kampung Kuala Bibang, sebuah perkampungan nelayan dan pertanian yang terletak di Sepurna Sabah, kini berdiri sebagai satu simbol kejayaan transformasi luar bandar menerusi teknologi moden. Berbekalkan dana bernilai RM100,000 melalui program Sejati Madani, penduduk Kampung Kuala Bibang berjaya menghasilkan produk ikan masin berkualiti tinggi dengan berkapasiti pengeluaran setengah tan sehari. Pengeluaran ini naik 5 kali ganda berbanding kaedah tradisional dengan penggunaan teknologi pengeringan rumah haba pintar yang dikenali sebagai Ashandraya. Menurut ahli komuniti Persatuan Penduduk Kampung Kuala Bibang, pengeluaran ikan masin itu berjaya menambah pendapatan ahli komuniti di kampung dengan peningkatan sehingga 65%. Teknologi ini juga mampu menjimatkan masa dan mampu meningkatkan pasaran produk ke beberapa buah bandar di Sabah. Kerajaan Negeri Pahang berusaha menotakkan miskin tegar. Pemantauan dan penyaluran bantuan dilaksanakan melalui platform mesyuarat jawatankuasa Fokus Group Kesejahteraan Rakyat. Platform itu dijalankan di peringkat negeri dan daerah bagi memastikan tiada pertindihan bantuan berlaku. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, melalui jawatankuasa ini, jabatan dan agensi pemberi bantuan pada peringkat daerah akan bekerjasama melaksanakan siasatan serta lawatan ke rumah secara berkala berdasarkan senarai dalam sistem e-kasih bagi membuat semakan dan mengesyorkan bantuan yang layak untuk golongan ini. Sehingga 18 April, sebanyak 13,483 ketua isi rumah KIR dikategorikan sebagai miskin, manakala bagi kategori miskin tegar pula sebanyak 40 KIR. Pejabat Pembangunan Negeri Pahang, Kelantan, Sarawak dan Perlis telah menyelaras mesyuarat khas pembangunan negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama kepimpinan tertinggi agensi negeri mendengar pembentangan dan merencana pembangunan ekonomi negeri serta menambah baik infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Beliau memberi penekanan terutamanya kepada barisan kepimpinan negeri untuk meningkatkan prestasi serta perkemas prinsip good governance agar negeri dan negara dapat dilonjak ke tahap yang lebih cemerlang. 7 negeri telah menjadi tuan rumah Majlis Aidilfitri Madani 2025 dan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta kepimpinan tertinggi Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan penduduk setempat. Perlis menjadi negeri terakhir dalam siri jelajah Aidilfitri Madani dan istimewanya di Perlis, Raja Perlis Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail bersama Raja Perempuan Perlis Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid telah berkenan mencemaduli ke majlis tersebut. Sekian berita ICU JPM, reformasi satu kemestian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.